Antara yang dikesalkan, kawasan belakang butik itu kini dijadikan tempat pembuangan sampah akibat ketiadaan tong sampah. Situasi itu menimbulkan reaksi kurang senang, terutamanya dalam kalangan pelanggan yang terhidu bau busuk. Masalah sampah ni kami dah adukan dekat MBPJ. Diorang datang ambil gambar dan kemudian diorang tanya sampah ni dia punca daripada mana. Kami pun tak tahu sebab masing-masing buang sampah dekat belakang kedai kami. Kalau boleh bersihkanlah tempat ni. Sebab kadang nak lalu pun bau dah tak lalu. Nak makan pun kadang macam tak selera dah. Pendapat yang sama disuarakan sejak perkhidmatan alam flora Sendian Berhad ditamatkan. Rakyat terpaksa berdepan situasi yang menjijikkan walaupun kontraktor baru dilantik.